Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, hari ni saya just nak tunjuk sedikit demo. Okey, simple demo lah menggunakan Codex. Yang mana sekarang ni saya menggunakan phone saya. Okey, dan phone saya ni dah connected dengan PC, which is menggunakan Codex ni lah. Okey, dan saya minta dia buka Shopee dekat Chrome, and then dia dah buka. Lepas tu saya minta dia cari sofa yang top sale. Okey, nampak ni. Dia terus pilih yang top sale. Okey, sekarang ni saya minta dia cari produk lain pula yang top sale. Contoh carikan produk top sale untuk ni. Sekarang saya type dekat saya punya phone ni. Saya untuk tilam lah, untuk tilam di tab yang sama. Okey, sekarang ni saya minta dia carikan produk top sale untuk tilam di tab yang sama. Okey, so dia akan minta kita approve kat phone. So saya approve, dia akan buka lah. Okay, nampak? Sekarang dia search tilam. Lepas tu dia pilih yang top sale, nampak? Dia terus pilih yang top sale. Lepas tu saya request pilih satu tilam yang top sale dan buat konten promosi soft selling dan post di Facebook pada Chrome. Okey. So sekarang saya minta dia pilih satu tilam yang top sale and buat konten promosi soft selling dan post di Facebook. Okey, saya bagi tahulah post di Facebook pada Chrome. So kat sini dia akan buat kerja. Okey. So dengan menggunakan fungsi ni, saya boleh keluar, tapi PC kena on lah. Kena on, and then biarkan Codec ni akan buat kerja lah. So sekarang ni dia sedang cari tilam yang paling banyak top sale. Okay, so sekarang dia dah buat konten. Okay, kat phone saya dia dah bagi tahu dia dah buat konten. And then sekarang dia nak buka Facebook. Dia nak buka saya punya Facebook ni dekat saya punya browser ni. Okay, tapi dia bagi tahu tengah fail. Tapi dia still cuba buat juga kan. Okay, sekarang saya approve. Okay, nampak dekat bahagian ni dia dah keluar. Dia dah buat. Dia dah masuk saya punya Facebook. Perhatikan kat atas ni, Codec started debugging. Okay, so dia bagi tahu, nampak? Dia gerakkan dia punya cursor sendiri. Ni dia punya cursor ni, kecil ni. Okay, so kat saya punya Facebook ni, dia dah masukkan konten. Ni saya tak buat apa-apa, dia sendiri masukkan. Lepas tu dia bagi tahu Facebook sudah login. Saya akan buka Composer dan masukkan sebagai draft. Okey. Draft sudah dimasukkan dalam next. Okey, sekarang dia bagi tahu dia dah buat. Okey. So sekarang dia bagi tahu saya dekat phone ni. Dia kata dia belum post. Dia belum post lagi. Dia minta saya sahkan. Kalau saya bagi tahu post. Okey, saya bagi tahu arahan dekat saya punya phone ni. Post. And then dia akan tekan post. Sepatutnya dia akan tekan post. Okey. Kejap anda tengok. Okey, dia bagi tahu kawalan tab tadi sudah terputus. Mungkin sebab saya ada usik tadi. Mungkin dia agak confused lah, sebab tadi sepatutnya saya tak ada usik.
Okey, nampak? Dia beritahu dia tak boleh ambil alih. Sebab tadi saya dah usik, sebabnya saya tak boleh usik. Okey, so dia buka yang baru. Dia buka baru kat atas tu. Sekejap saya usik. Okey, so dia buka yang baru. Okey. Okey, dia tekan pause. Okey, nampak? Dia dah tekan posting lah. So basically dia buat apa yang kita suruh, cuma kita jangan usik lah. Kalau kita usik tadi, dia akan connection dia akan lari sikit. Okey, so Facebook dia bagi tahu post Facebook sudah diterbitkan. Saya sahkan ia muncul di feed sebagai post baru daripada Azan Usman. Okey, dengan timestamp just now. Dia siap bagi tahu lagi timestamp just now. Okey, dia bagi tahu tab Facebook draft lama mungkin masih terbuka. Jangan klik pause pada draft lama itu supaya tidak jadi duplicate. Siap dia bagi tahu sekali yang lama ni tadi tak boleh nak connected, dia dah bagi tahu supaya jangan pause lah, sebab dia akan duplicate. Nampak? Dia ibarat macam kita punya staff lah. Okey? Cuma yang ni saya just untuk demo je. So ini bukan link affiliate lah. Okey? So saya biar je lah. Okey, so itu je. Terima kasih. Bye.